Oi, Madani oi. Ayak tak ada ni, kering ni. Rumput penuh naik. Pasal ayak tak ada. Hang buat apa? Tengok kami akan buat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, untuk seluruh warga Pontian dan sama waktu dengannya, pada esok 13 hari bulan 1 2026 sampai 14 hari bulan 1 2026 ada gangguan bekalan air kawasan Pontian Johor. Jadi mana-mana kawasan yang terlibat tu jangan lupa simpan air, geng. Simpan air secukupnya. Jadi korang boleh tengok kat sebelah ni kawasan mana yang terlibat. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi di channel ini. Saya harap dimanapun kalian berada semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Serta yang nonton video ini semoga makin ganteng dan makin cantik ya. Oke, jadi begini teman-teman, saya menemukan satu berita. Berita itu artikel dari Singapura teman-teman, yang membahas mengenai air bersih di Johor Malaysia. Sepertinya sih diperkirakan ya, di dalam artikel itu menjelaskan bahwa diperkirakan Johor ini akan mengalami kekurangan air bersih sampai 2030. Kan berarti berapa tahun lagi? Sekarang awal 2026 ya, sekitar 4-5 tahun ya. Oke, langsung saja kita simak videonya bagaimana nanti reaksi dari para netizen sebelah ya. Silakan. Tahun 2026, kali ini saya merayu betul-betul lah kepada Kerajaan Negeri Kelantan, AKSB, tolonglah segera selesaikan permasalahan rakyat berkenaan dengan air bersih. Bukan kami minta lebih, nak cukup sekadar air yang ada dan bersih. Laju tu nombor 2, nombor 3 lah. Tapi kalau tengok keadaan air ni, dekat sikit ni apa ni? Kita nak makan pun, nak minum, susah kan nak makan, nak minum, nak basuh berak, nak mandi pun. Ini direct daripada meter. Ni apa ni? Tolonglah buat kerja. Kita ni pentadbiran Islam. Saya dah habis daya dah. Kalau saya buat video kata saya burukkan nama baik Kelantan. Takkan kita nak cakap air ni macam ni, air jernih. Takkan kita nak cakap ini terbaik kerajaan lepas Kelantan. Dah 2026. Bermula 1990 kamu jadi kerajaan. 2026 masih lagi air macam. Lagu mana nak buat kerja benar? Kalau serah tak boleh nak buat kerja ke? Letak jawatan hati orang lain. Dosa duk makan gaji buta. Duk makan duit haram lagi yo. Kita ni Islam barak lebih pada orang lain. Kita Islam. Nak kata saya sengaja nak buat fitnah. Tengok abang. Musi meta. Mana katanya air daripada AKSB. Tapi kalau sekarang ni air jatuh. Aku mana? 2020 kita ni. Ambo nak mandi rasa tak mandi lagi ni. Kena cari tempat lain nak mandi. Anak kecil lagu mana nak makan. Fikir. Nak buat politik lah. Tapi ni bukan politik. Ni dia ni orang panggil keperluan rakyat. Bukan benda main-main. Bukan nak mandi kena pergi sungai Tesco. Air sungai Tesco pun lebih kurang ni. Fikir. Sesal masalah ni. Tak usah buat video duk nak nampak kelemahan demo. Tapi tak boleh lah, memang lemah. Kalau tak buat lagu ni, dia tak buat kerja. Ni kalau royak ni, barangkali esok juga ni, dosa kerah pula. Tahulah. Tak payah lah, Amun. Ruginya duduk Selangor tapi masih bayar bil air. Padahal sebenarnya boleh dapat air percuma. Okey, korang dengar betul-betul. Kalau korang warga negara Malaysia dan tinggal di Selangor, yang duduk KL dan Putrajaya tak termasuk Kalau pendapatan isi rumah RM6,000 dan ke bawah, gabung suami isteri kalau dah kahwin, korang layak mohon air percuma. Syarat penting, rumah mesti ada meter individu. Dan permohonan hanya untuk satu akaun atau satu premis saja. Yang duduk Pangsapuri kos rendah pula, lagi senang. Korang auto dapat air percuma 20 meter padu sebulan. Melalui meter pukal di bawah skim ni sampai 31 Disember 2029. So, macam mana nak mohon? Semua boleh buat online melalui portal Kita Selangor
pohon terpadu tak perlu rushing sebab permohonan ni dibuka sepanjang tahun sehingga 2029. Kalau dulu setiap bulan korang dapat 20 meter padu air percuma. Kalau guna lebih, bayar lebihan je. Bukan keseluruhan bil. Yang duduk sewa pun layak mohon tau. So sebelum korang komplain bil air mahal, cek dulu. Mungkin korang sebenarnya layak air percuma. Tag and share kawan-kawan korang yang duduk Selangor. Jangan lepaskan peluang. Di Sabah ni kan, selalu hujan. Kalau kita tengok tahun ni kan, lebih banyak hujan daripada matahari. Tapi satu realiti yang sangat perik sekali lah, iaitu kita punya pipe. Walaupun banyak hujan, tapi tu pipe kan tiada air punya. Saya boleh katakanlah Sabah ini kan di antara satu negeri yang paling banyak hujan di Malaysia. Tapi pelik itu pipe kan dia memang tiada air. Ini yang saya tidak boleh faham lah kenapa tiada air lah. Dari sini kan kita boleh nampak dia memang bukan sebab tiada hujan ataupun apa-apa masalah lain. Dia memang sebab itu sistem kita, masalah sistem air kita tu. Jadi di sini kan banyak orang Sabah kan, diorang fikir mau tunggu itu solution ataupun projek besar. Kasih bikin semua air ni, sistem air ini kasih naik taraf. Tapi hakikatnya itu kan, itu makan masa. Dia bukan dalam 1-2 bulan boleh selesai. Dia mau makan masa lebih paling cepat pun kalau saya tidak salah lah. Mau 3 atau 5 tahun baru selesai semua kasih naik taraf. Jadi apakah solusi yang kita boleh ada sekarang yang caranya paling cepat untuk kita kasih selesaikan masalah air ini? Dulu, yang pertama sekali itu ialah baiki itu pipe bocor dulu. Banyak kawasan di Sabah ini kan kehilangan air 30-50% punya air. Air itu dia sudah dirawat tau tapi hilang dalam tanah. Jadi fokus dia kan, kita mesti mau cek tu pipe utama, kawasan kritikal. Yang paling teruk punya kawasan lah. Lepas tu sistem zon tekanan. Yang kedua, saya rasa itu tadahan air hujan. Ini sebenarnya benda yang kita tidak buat tau. Di Sabah ini sekarang, hampir setiap minggu kita ada hujan. Jadi, kenapa macam sekolah, klinik, bangunan kerajaan masih bergantung 100% pada pipe air. Sedangkan pipe air kita tidak ada air selalu. Jadi kalau solusi cepat kan, mesti mau ada itu, kasih pasang itu tadahan air. Ini untuk bangunan-bangunan penting seperti itu kawasan kerajaan, sekolah ini semua. Untuk tandas, untuk kegunaan mencuci ataupun untuk kegunaan asas. Dan ketiga, saya rasa itu loji rawatan mini. Bukan mega. Yang jenis kecil-kecilan dulu. Kita tidak perlu tunggu itu projek mega datang dulu. Itu kita tidak tahu, tidak pasti bila. Kita boleh mulakan dengan loji rawatan modular. Pasang dekat sungai kecil. Ataupun fokus kawasan yang betul-betul kronik. Lebih cepat, lebih fleksibel. Lepas tu kita boleh fikirkan kasih kurangkan itu beban sistem. Itu sistem air lah, kasih kurang dia punya beban. Macam mana itu? Macam industri besar. Ladang, tapak pembinaan. Jangan guna air pipe rumah. Mereka patutnya simpan air hujan. Ataupun guna air kitar semula. Ataupun sistem sendiri yang diorang adalah. Bila kita punya bahagian industri ni, diorang boleh berdikari begitu kan. Tanpa bergantung sangat dengan air pipe ni. Tidak payahlah rakyat bersusah payah ni berebut air. Jadi kan bagi saya kan, masalah air di Sabah ni boleh dibaiki cepat. Tapi bukan keseluruhannya lah. Kalau mau yang betul-betul dibaiki itu, dia akan makan masa 3 atau 5 tahun. Tapi untuk sementara, cara yang cepat dan ada solusi adalah fokus pada langkah-langkah yang betul dulu. Soalan sebenarnya untuk Sabah kan, adalah kita adakah teknologi itu? Lepas tu, adakah keberanian buat keputusan atau tidak? Hampir setiap hari ada hujan, sampai banjir lagi. Tapi air pipe tiada. Ini kau boleh fikirkah? Logik atau tidak logik? Jadi kan, uruslah Sabah dengan betul. Oi, Madani oi. Ayak tak ada ni, kering ni. Rumput penuh naik. Pasal ayak tak ada. Hang buat apa? Tengok kami akan buat, insyaAllah. Kawasan ni, kawasan sawah ni,
hasil tu dia 7 tan, 8 tan. Tapi dengan syarat lah. Syarat dia ayak cukup. Jadi kampung ni ada 3 kampung, iaitu Sungai Kering, Kuala Sedakar, Sedakar Tengah. Yang luas dia lebih kurang 309 hektar. Blok pengairan adalah 7B. Isu utama mereka adalah ayak tak cukup. Kemarau macam ni, lagilah tak cukup. Ni, tengok belakang saya ni. Ada pam 5Q. Jadi kita pohon kepada kerajaan dan kita dapat sejumlah 1 juta. Untuk nak buat apa? Untuk nak buat pam kekal recycle. Ambil balik ayak yang duduk di Boropik ni, patah balik kepada blok 7B untuk beri pengairan kepada sawah yang saya sebutkan tadi. Jadi nak buat apa? Nak buat pam. Apa dia? Pam bukan hak macam ni. Besar lagi. 10Q 2 biji. Substation dan piping semua tu. InsyaAllah. Akhir tahun ni, bulan 12 insyaAllah akan siap. Jadi kepada peladang-peladang di 3 kawasan ini terutamanya di blok 7B ni, insyaAllah akan dapat manfaat ni. Dan lepas ni insyaAllah kita harap tidak akan ada lagi aduan-aduan tak cukup ayak. Pasal apa? Pasal yang ni akan menampung ayak yang mereka telah sedia ada. Kerajaan Madani, kerajaan bekerja. Terima kasih. Nah itu dia teman-teman ya, telah kita saksikan bagaimana reaksi dari para netizen. Ya, sepertinya bukan hanya di Johor saja, di beberapa titik juga mengalami kekurangan air bersih gitu. Ya kita sih selaku orang Indo gitu, hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk negara tetangga kita yang sedang mengalami kekurangan air bersih. Dan untuk kita semua nih harus bersyukur karena di sini melimpah ya. Oke teman-teman, barangkali itu saja dulu hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.